4 ciri wanita narsisik. Selalu kita dengar pasal ciri-ciri lelaki je kan. Sebenarnya perempuan ni lebih bahaya. Dan mangsa dia bukan setakat lelaki, perempuan pun, kawan-kawan, keluarga, family, anak-anak memang boleh jadi mangsa dia. Nombor 1, perempuan narsisik ni dia adalah orang yang gilakan pujian dan perhatian. Dan dia nak jadi keutamaan kat situ. Yang kedua, dia tak boleh dikritik, dia akan sangat defensif dan dia tak boleh kalah. Yang ketiga, dia takkan pernah salah atau mengaku salah. She would rather tunding jari dekat orang lain, letak kesalahan dia pada orang lain daripada mengaku salah. Keempat, dia sangat selfish. Hanya fikir pasal perasaan dia je dan dia takkan pernah fikir perasaan orang lain. Semua tentang dia. Biar dia happy, orang lain lantaklah.